Steering dia free play sebab kan lower arm pecah. Lah bila steering ni kita kena tengok dua aspek. Dua aspek apa benda dua aspek tu? Steering semua okey. Kita check suspension atas semua okey. Tengok. Nah, kalau pecah busnya. Tengok. Tak tukar bus, kita tukar satu set terus. Tak, saya spelling dulu sekejap. Apa? Smiling? What smiling? Ini pun aku tukar. Yalah, dia bila licin keluar Logo arm yang baru. Betul terus. Tak. Elok je dia punya ni, bush. Ini pun dah boleh tukar, kita dah tukar, ini dah tukar. Naik ah. So, moral of the story yalah, steering je yang rosak, rasa bergegar steering. Okey, rasa steering rasa lari kan. Punca dia kita dah tengok sistem steering tu sendiri, steering rack semua tak okey. Kita tengok suspension tu lower arm bush dia rosak. So kita tukar lower arm punya tu je, satu set. Jangan lupa like, follow, komen dengan share. Harap bagi bermanfaat lah. Kalau korang punya steering rosak, korang tahu komen perlu buat apa. Steering system dulu, baru tengok suspension system. Okey?